Bayangkan sebuah sesi live TikTok yang pada mulanya kelihatan biasa. Seorang aktivis tampil bersemuka dengan audiensnya secara langsung. Namun perlahan-lahan, perbualan itu bertukar panas, dipenuhi dengan persoalan-persoalan yang mencabar dan perdebatan yang tidak pernah dijangka. Inkues Zara Khairina menjadi pusat perhatian. Apa yang sepatutnya jelas kini mula menimbulkan tanda tanya. Saksi-saksi tampil memberi keterangan, tetapi mengejutkan, jawapan mereka bercanggah, berbeza-beza dan penuh dengan keraguan. Peguam bela berulang kali mengingatkan, tugas mereka hanya bertanya, saksi pula menjawab, tiada niat untuk memutarbelikkan fakta. Segalanya akan diputuskan oleh hakim koroner. Namun di sebalik semua itu, persoalan besar masih menghantui kita. Kenapa jawapan saksi tidak konsisten? Adakah saksi kanak-kanak ini sudah diajar untuk menjawab seperti mengikut skrip? Atau adakah inilah sebenarnya kebenaran yang mereka cuba sampaikan? Misteri ini hanya dapat kita fahami dengan mendengar sendiri prosiding inquest tersebut dan menilai laporan daripada kedua-dua belah pihak. Inilah masanya untuk kita saksikan rakaman penuh sesi live aktivis tersebut dan anda sendiri tentukan siapa yang benar, siapa yang berselindung. Situasi yang dikongsikan oleh saksi keempat ini nampaknya ada sedikit perbezaan dengan saksi kelima. Kan? Ada perbezaan pada keterangan akhir saksi kelima pada petang tadi. Ada sedikit perbezaan lah. Saya tak nak sebut dengan nada yang menghentam, tetapi tuan-tuan, saya fikir tuan-tuan boleh untuk menilai sendiri apa bentuk perbezaan dan percanggahan itu, kan? So, saya serahkan kepada tuan-tuan apakah bentuk perbezaan saksi kelima kanak-kanak yang dilaporkan peguam itu yang dilaporkan oleh peguam tertuduh itu, kan, dengan saksi yang keempat itu, dengan saksi yang kedua. Ada ke tidak bentuk percanggahan? Ada ke tidak bentuk ketidakkonsistenan? Kan? Dua orang kata macam gini, seorang kata macam gini. Bukan sedikit tapi banyak. Itulah tuan-tuan, penting untuk kita menilai berdasarkan keterangan-keterangan. Sebab tu penting tuan-tuan juga kita kena ikuti dengan lebih rapat, kan. Saya duk berkongsi dengan tuan-tuan tiap-tiap malam. Tuan-tuan pun selalu dalam kita punya perkembangan. Pasal apa? Pasal saya fikir ini adalah ruang yang terbaik untuk kita ikuti dengan waras dan tidak mengikuti naratif-naratif tertentu sahaja, kan. Kita tak nak jadi yang melampau menyalahkan Zara, melampau menyalahkan saksi pun kita tak nak juga. Jadi tuan-tuan, saya bawa kepada tuan-tuan ini dalam wajah yang tidak berat sebelah, kan, dengan tujuan untuk mendidik dan untuk kesedaran. Jadi saya bawa kepada tuan-tuan dua-dua belah pihak nak menilai ni, kan, keterangan itu yang dibawa oleh keterangan yang dikongsikan oleh Azhir Farihi, lawyer kepada yang tertuduh itu, dikongsikan pula oleh Shahlan Jufri, lawyer kepada family Zara. Ada perbezaan, kan? Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan masing-masing boleh untuk menilai. InsyaAllah setelah lama kita bersama ni, kan, tuan-tuan boleh nilai sendirilah. Mungkin saksi
Saya tak nak jawab lah soalan tu. Netizen semua menegak arwah minta keadilan supaya tak hukum orang yang salah. Susah baca komen. Saksi 25%. Kesian Zara ternyata doa orang tengah. Okey. Jelas tuan-tuan? Kalau jelas, komen jelas. Scripted tapi lupa skrip. Jelas ke tadi? Apa yang kita kongsikan tadi? Saya fikir tuan-tuan dah jelas semua kan? Alhamdulillah lah. Tak ada pening-pening lah. Saya untuk kongsi tadi, daripada yang pertama, yang kedua. Yang kedua tu, perkembangan yang kedua tadi tu, saya susuli dengan rujukan kita yang sebelum-sebelum ini. Kan, malam sebelum-sebelum ini saya dah kongsikan dengan tuan-tuan. So, saya hanya kongsikan balik dengan tujuan melawan lupa. Tuan-tuan tidak lupa, saya pun tidak lupa. Saya tidak tersilap, tuan-tuan pun tidak tersilap. Itu sahaja tujuannya, susulan perkembangan yang pada kita kongsikan tadi. Kan? Itu saja. So, tuan-tuan tak perlu pening lah. Jangan pening-pening pula. Tak pening tuan, geram saksi 5 ni putar. Susah baca baju tuan putih terlalu. Masya Allah. Cantik tuan. Apa yang cantik tu? Okey, kita nak kongsi perkembangan ketiga dah ni. Boleh ke? Jelas tuan, smart bojen tuan. Mantap. Setakat ni, alhamdulillah. Alright. Rohana kata boleh. Cikgu Marzuki kata boleh. Tok Mama kata boleh. Mana lagi? Masnah kata boleh. Faz kata boleh. Alright. Tuan-tuan, boleh bantu tap-tap skrin dulu ke? Kita nak masuk perkembangan ketiga dah ni. Yang baru masuk, selamat berkenalan. Selamat berkenalan dan jangan keluar lagi sebelum ikuti perkembangan ketiga ni. Jangan keluar lagi. Kalau keluar, tuan-tuan apa denda kita nak bagi dekat yang baru masuk terus keluar ni? Belum dengar perkembangan ketiga ni. Ini datang daripada saksi ke-14. Linda kata silakan. Pencerahannya cantik tuan. Jangan keluar, semua duduk. Alright. Cepat duduk depan. Yang baru masuk. Mantap lah. Siapa ni? Kamal bagi tahu. Okey. Yang baru masuk, yang first time masuk, mari duduk dekat sikit. Mari duduk depan ni. Yang dah lama duduk sebelah. Duduk tepi. Duduk ke sini sikit. Bagi laluan kepada yang baru masuk. Tuan, esok hari terakhir ke? Sepatutnya kalau ikut jadual 30 September last. Tetapi tadi Ramsing ada kongsikan perkembangan terbaru berkenaan dengan inquest ini. Dia akan dianjak. Macam mana detail tu nanti saya kongsi kemudian ke depan. Boleh sepatutnya 30 September lah. Tetapi tak apa. Dia akan dia akan anjak lagi. Cuma tuan-tuan yang baru masuk ni duduk depan, jangan duduk jauh-jauh. Nanti rindu. Duduk jauh-jauh nanti rindu. Proceeding ni dah jalan berapa peratus tuan? 19%. Okey, saya nak kongsikan ini perkembangan daripada saksi ke-6 pula tuan-tuan. Setelah kita menunggu saksi ke-5 untuk tamat keterangan dia pada petang tadi. Tengah hari lah. Jadi, selesai dia punya keterangan, mari saksi ke-6. Saksi ke-6, kongsi keterangan dia pukul 4 petang lebih kurang. Sampailah ke 6, 7 macam itulah. Esok pun saksi ke-6 ini masih lagi akan sambung keterangan dia. Dan saksi ke-6 ini memberikan bayangan kepada kita tuan-tuan tentang tuduhan mencuri kepada arwah Zara itu adalah punca kepada kejadian. Okey, punca kepada kejadian. Kejadian apa? Ini tanda tanya yang kita kena jawab pada perkembangan ini.
Dituduh mencuri, didakwa menjadi punca Allahyarham Zara. Ditemukan tidak sedarkan diri di bawah bangunan asramanya pada awal pagi 16 Julai yang lalu. Ini adalah satu bentuk kenyataan yang berani kerana mengatakan punca Allahyarham Zara tidak sedarkan diri itu adalah datang disebabkan tuduhan mencuri. Kan? Ini kenyataan yang berani lah. Izinkan saya teruskan. Pasukan peguam yang mewakili Ibu Zara berkata perkara itu didedahkan saksi ke-6 kanak-kanak yang menceritakan kejadian berlaku pada malam 15 Julai yang lalu, iaitu sebelum arwah ditemui tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama. Saksi ke-14 inquest dalam keterangannya mendakwa melihat Zara masuk ke bilik asramanya pada 10.20 malam untuk berjumpa seorang pelajar senior. Saksi ke-14 ini, tuan-tuan, adalah pelajar yang berada dan tinggal di dalam dom yang mana dom itu adalah tempat Zara dipersoal, ditanya, dan dan saksi ke-6 ini adalah penghuni dom tersebut, bukan penghuni dom yang sama dengan Zara. Dan dia sangat detail dalam perkongsian keterangan dia di mahkamah, yang mana dia memberitahu mahkamah pukul 10.20 malam exactly Zara datang ke bilik asrama dia. Untuk apa? Untuk jumpa dengan seorang pelajar senior. Okey, saya nak kongsikan. Saksi ini memberitahu mahkamah bahawa Zara dipanggil untuk 2 kes kecurian. Kecurian apa? Kecurian hilang dompet. 2 kes kecurian hilang dompet. Saksi terdengar perbualan isu kecurian yang disebut, tapi dia tak jelas. Beberapa ketika kemudian, 4 orang lagi senior termasuk 2 orang pelajar senior yang dikenali pelajar tersebut masuk ke dom untuk jumpa dengan Zara. Maksudnya, tuan-tuan, kalau kita faham daripada keterangan dia ini, 4 orang masuk. Okey? 4 orang senior masuk jumpa Zara. Lepas Zara masuk ke dalam dom itu, 4 lagi masuk. Yang 4 orang masuk ni, 2 pelajar ini dikenali oleh saksi ke-6. Yang 2 lagi tidak dikenali. Ini maksud dia lah. Kan? 2 yang dia kenal, 2 lagi dia tak kenal. Okey, teruskan. Dia masuk. Untuk apa? Untuk jumpa Zara. Saksi ke-6 ini, dia dengar suara kuat seperti memarahi Zara. Tetapi tidak dapat pastikan siapa yang bercakap. Dia dengar, tapi dia tak tahu siapa. Ibu arwah yang diwakili Peguam Shahlan Jufri dan beberapa lawyer yang lain ini, dan peguam mendakwa saksi yang sama memberi keterangan bahawa dia tahu siapa yang memarahi Zara pada malam itu dan menyatakan dia tidak mahu melayan kejadian seperti itu. Saksi juga memberitahu tidak pernah nampak Zara lepak atau ke dom itu sebelum ini. Seolah-olahnya saksi ke-6 ini dia tak nak ambil pot. Dah kecoh kan? Ini secara bayangan kita lah setelah dikongsikan. Dah kecoh malam itu, suara kuat dengar dan sebagainya. Seolah-olahnya saksi ke-6 ini tak nak ambil pot, tak nak ambil tahu apa yang berlaku. Sebab mungkin ini bukan hal dia, ini bukan masalah dia, jadi untuk apa dia ambil tahu? Contohlah kan. Dan
dia saksi ke-6 ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang sebenarnya dia, walaupun dia tak jelas siapakah yang menengking Zara, tetapi seolah-olah dia nak menyatakan dia tahu suara itu suara siapa. Dia cam suara itu suara siapa. Kan? Saksi juga memberitahu tidak pernah nampak Zara lepak atau ke dom itu sebelum ini. Dan saksi ini juga mengesahkan bahawa ini adalah kali pertama Zara berada di dalam dom dia. Kerana sebelum-sebelum ini Zara memang tidak duduk di dom itu, Zara tidak lepak di situ, Zara tidak pernah juga datang ke situ. Katanya juga, saksi menyatakan bahawa Zara keluar dari bilik asrama dalam keadaan menangis pada kira-kira jam 11 malam. Okey. Dia mengesahkan kepada mahkamah bahawa Zara memang keluar pukul 11 malam dalam keadaan menangis. Kalau tuan-tuan masih ingat saksi kelima tadi, dalam keterangan yang terakhir tadi, saksi kelima. Saksi kelima ada bagi tahu apa tadi? Tolong komen kat bawah tentang Zara tidak, yang saksi ke-6 ini bagi tahu Zara keluar dalam keadaan menangis ni. Pukul 11 malam. Saksi kelima tadi bagi tahu apa? Tuan-tuan tolong komen kat bawah. Yang mana masih ingat lagi?